Puas selesa dekat ni. England menang World Cup kan. Harry Kane patut menang Ballon d'Or. Harry Kane patut menang Ballon d'Or. Walaupun UCL tak menang, tapi Harry Kane tengoklah juga kat. Dia treble kan. Treble. Banyak gila tu. Dia paling banyak gol. 61 gol. Dalam Dia satu season. sayangnya dia. Siapa je yang boleh dia buat? masuk kelab yang besar usia tua. Ya, betul. Ayo. Betul. Apa yang cikgu sebenarnya? Betul. Masuk kelab besar umur tu. Usia tua. Mana cikgu nak kata Tottenham ni bukan kelab besar. Lebih kurang lah. Dia kelab besar. Tengok 3 Eropah kan? Allah. Dia kelab besar. Okay. Tak, dia kelab besar tapi Besar sangat. tak besar sangat. Ada lagi besar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali dalam podcast Cakap Pandai. Wow. Wow. Kenapa saya pun wow? Sebab apa tu? Setelah berbulan-bulan, setelah berminggu-minggu, Okay. saya tidak memegang mat azimat ini, man. Berapa episod dah? Saya rasa lebih daripada 5 episod. Lama. Tanpa kehadiran saya. Mesti ramai yang tertanya. Ramai penonton bertanya. Alright, sebenarnya macam ini. Kalau cerita yang tak betul, saya pergi bertapa dalam gua. Cerita tak betul lah. Betul. Kalau cerita yang betul, saya ada beberapa perkara yang saya perlu uruskan dari sudut kesihatan dan sebagainya lah. Dan Alhamdulillah saya semakin pulih dan proses memulihkan diri lah. Tidak nak kena pulih seadanya. Tapi Alhamdulillah boleh pegang mic balik, bermakna tenaga tu dah ada. Jadi sebelah saya, dia rindu nak cakap tu. Sebelah saya adalah producer kita. Producer apa nama awak? Saya producer Iman. Dan juga kita punya panel khas yang kita jemput hadir. Seorang je ni. Seorang je. Bekas pemain bola sepak Seri Garing. Brazil. Okay, iaitu Abang Hati. Latif. So, Okay. guys, saya rasa tak perlu kita nak cerita lebih detail. Cukup pada baju kita dah terpaparkah tajuk apa yang kita nak bincang? Apa lagi? Tip, tajuk apa kita nak borak, Man? Yang sekarang Borak pasal benda yang tengah berlangsung dekat USA sekarang ni. USA, Kanada dan juga Mexico. Iaitu apa? Piala Dunia. Piala Dunia. Piala Dunia FIFA. Okay. Hari ni Iman pakai baju negara mana? Hari ni saya represent. Kau jangan tip. Apa baju Saya apa? represent Japan, cantik. Alright, so Japan dari tu. Okay. You ada silik semida? Saya cakap sini. Silakan. Alright. Betul. Nanti pakai baju negara mana? Brazil. Wow. Tahniah, dalam Brazil kita ada Luis Diaz. Alright. Tak ada. Dia ambil lah, dia kena kecam lah. Pemain pun tak tahu. Dan juga saya, walaupun bukanlah negara favourite saya untuk World Cup, saya pakai baju Colombia. Shakira. Alright. So, bukan saya pakai baju Colombia ni, jujur kata. Saya bukan peminat. Itulah. Ini kalau saya lalu, orang akan traffic light. Berhenti. Macam jujur kata, sebenarnya baju ni, guys, jujur kata, saya baru beli. Untuk podcast ni. Untuk khas podcast ni saja. Saya awak ikut sekali. Lakonan. Aduh, lakonan menjadi warna kuning apa yang sesuai dengan cikgu. Baju bawa kedai. Saya beli tadi. Kami pergi hampir 7 buah kedai. Semua kedai tak ada baju negara bola. Hanya satu kedai je ada. Itu pun Colombia. Yang ada saiz. Betul. Semuanya sebab podcast ni. Podcast khas untuk World Cup. Eksklusif. Walaupun pagi tadi saya tengok game Colombia lah. Apa tu? Dia lawan dengan Uzbekistan. Alright. Jom. Bila kita bercerita pasal World Cup. Okay. Nak tanyalah penonton. Nanti komen Okay. Nak tanya you all. Kita nak bercerita zaman dulu ke? Zaman sekarang ke? Zaman akan datang? Kita start daripada saya nak tanya soalan lah. Okay. World Cup kan dah banyak kali kan. Alright. World Cup
yang manakah yang paling memorable lah, yang paling cikgu ingat lah. Kalau bagi saya sama ada 2010 atau 2014. 2010. Okey, antara dua. Satu. Bagi saya 2010 lah. diingati. South Africa. South Africa. Okey, pengarah South Africa. Latif. 006. 2006. Sana Rusia Nah, itu dekat Jerman ke Rusia? Oh, 2010 betul Rusia bukan Rusia. Rasa kat Jerman lah kot. Jerman. Tak sure lah. Jerman 2006 Itali menang. Ya, Itali menang lawan France. France. Rasa Rasa Jerman. kat Jerman. Jerman. Ya. Waktu Rusia tu 2000 apa? Itu Rusia. Ada. Rusia itu rumah. Ada. Yang Kroasia lawan dengan Perancis menang tu. 18 Sebelum PKP. Ya, betul. Saya pilih 2002. Korea Jepun. Bola lain lagi. Dia kau 2002 Oh, lah. dulu. Betul. Okey. Siapa nak mula dulu? Bagilah saya dulu sebab saya dah lama tak pegang mic. Okay. Kenapa Alright. 2002? Kenapa 2002? Okey, satu. Kita boleh tengok waktu yang kita tak boleh bangun, tak payah nak bangun tidur. Sebab Sebab World Cup Korea Selatan waktu dia tak jauh. Dan juga saya rasa itulah first time membuatkan saya jatuh cinta pada negara bola dan pada kelab bola. Disebabkan seorang person. 2002 2002. Masa tu cikgu umur apa? Masa itu umur berapa? Darjah 2. Daya 2. Sebab saya ingat momen tu, final World Cup tu ketika tu petang. Brazil lawan Jerman. Sejujurnya kata, Brazil menang lah. Saya ingat lagi satu gol tu. Darjah 3. Kita Sebab masa tu, gol yang dia 2-0. Jerman kalah 2-0. Betul. Kita tak boleh salahkan Oliver Kahn. Oliver Kahn memang perform gila. Tapi Brazil memang hebat. Betul lah. Saya ingat Brazil saya ada masa tu. sangat hebat. Baru lahir. Brazil memang sangat hebat. Sebab saya boleh cakap Betul masa lah. tu, first 11 Brazil ada Dida, ada Cafu, Emerson, Roberto Carlos, Kaká, Lucinho, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo. Serah. Kalau tak boleh menang juga tak tahulah. Tapi saya jatuh cinta bukan sebabkan Brazil. Saya jatuh cinta sebabkan Jerman. Sebabkan seorang person je. Iaitu Michael Ballack. Disebabkan Michael Ballack, saya jatuh cinta pada dia punya game dan lepas tu pada dia masuk klub tersebut. Terus sampai sekarang saya minat klub tu. Iaitu Chelsea lah. Tapi Michael Ballack sayangnya ketika final tu dia tak perform sangat Tak lah. pernah apa-apa pun Michael Ballack Dia tak apa. Dia sayang dia banyak. selalu final kalah Michael Ballack. Betul. Itulah. Tapi saya rasa momen, saya lebih kepada momen lah. Sebab saya ingat lagi saya tengok masa tu petang. Semua keluarga saya ada. Semua berkumpul kat rumah saya dengan TV. Nak katakan besar. Tebal tu. TV tebal. Depan je nampak nipis. Belakang dah sampai hujung. Saya boleh cakap itu the best moment lah. FIFA World Cup Korea Japan. Dan lagu Shakira masa tu. Itulah lagu first Oh baby wanna talk like this. Hip Don't Lie. Hip Don't Lie. Lama dia je Shakira. Tapi Semua edisi dia. Tapi tak nafikan version dia banyak sedap. Cumanya yang baru. Nantilah kita cerita pasal lagu tu. Lagu. Alright, itu saya. Okay, saya pula. Okay awak. Saya sebab saya cakap 2010 tu. Sebab saya tak ingat pun sebenarnya. Okay. Saya 8 tahun masa tu. Okay. Saya rasa best sebab saya tengok balik kan. Saya tengok balik 2010. Saya comparekan setiap World Cup. Bagi saya 2010 paling best lah. Kenapa? First dekat Afrika. Afrika kan tak ada Dia lah. bunyi trompet tu. Dia punya Apa benda saya Ultras dia. Tapi Ultra dia memang serap. Kalau pemain mau stres tu. Memang gila. Bunyi benda tu kan. Tak habis benda tu. Lepas tu compare dengan lagu, bagi saya lagu World Cup tu lagu yang paling best lah. Ada dua lagu kan. Satu lagu yang Waka Waka. Satu lagi dengan Waving Flag tu. Waving Flag tu bagi saya lagu yang paling perfect lah untuk World Cup ni. Betul. Gabung tu betul dengan yelah kat Afrika kan. Afrika kan diorang kan bila gol kan diorang ada celebration ni kan. Dia ada unique celebration lah. Yang first goal tu yang apa? Syebalala apa yang itu yang counter tu kan. Meremang untuk gol tu. Betul. Bagi saya 2010 tu memang overall vibe dia lah. Memang rasa Betul. macam World Cup lah. Rasa macam world peace tau. Betul. Semua orang berhenti buat Sebab apa yang buat. Sekali lagi kita nak borak juga pasal 226 ni. Saya rasa
vibe tak sama. Okay, tak apa nanti Okay, kita bincang. Okay, lagi. sebab tu lah 210. Itu je lah sebenarnya. Okay. Siapa yang menang 2010? 2010 Spain. 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 Sebab saya ingat apa piala yang Betul. letak semua Spain Dia menang menang ketika tu. Dia menang dengan Belanda. Belanda 1-0. No. Iniesta. Dia menang 1-0 kan. 1-0. Ni semua salahkan Octopus tu. Siapa? Yang sotong tu lah. Ya. Pilih siapa? Start the rest tu. Ya, dekat Ya. krim tu kan. Itu dah saja Itu sotong. 2010 2010. Sebab saya ingat lagi lepas sotong tu pilih Belanda Spain. Esoknya dia akan dipotong makan. Okay, itu Iman lah 2010. Okay, Atif. Jangan cakap 1990. 2002, 2010, 2006 lah. 2006. Okay. Okay, satu 2006 tu. Sebab aku minat bola dia. Bola Team G's tu. Macam bola mana? Ya, ada bola tu yang mula start bola tu yang guna panel macam ni. Sebab sebelum tu Euro 2004, kita bola sepak ni kita still jahit tau. Start 2006 tu baru kita start guna panel, kita gam panel tu. So aku minat bola dia lah. So bola dia tu aku rasa macam lawa. And then bola dia tu dia melayang tu macam tak macam ni. Smooth lah. Senang nak knuckle ball. Aku tak ingat bola dia. Start bola tu lah yang bola start melayang tak betul sangat tu. Macam bola ni Bukan bola ni, dia Team G's. World Cup Tapi 2006 start tu lah start. Tapi bila kata bola guys, saya suka 22 sebab dia macam gambar ni segi api. Ya. Dia pakai panel macam panel dia tak dia gam kan, dia bukan jahit. Dia start revolution bola pakai gam ni start ni lah. Kalau tak silap aku lah. Kalau saya minat kalau bola aku minat je bola ni. Bola ni tahun 2010. 14 tu. Tu. Okay, faham. Bola ni bola dia kita tahu kenapa bola javelin ni kontroversial. Sebab dia kalau bola kita tengok bola kan. Bola macam ni kan. Dia kan ada lekuk-lekuk dia kan. Lekuk-lekuk dia macam nampak. Itu untuk supaya angin tu boleh lalu dengan betul lah, macam aerodynamic lah. Okay. Bola ni tak ada benda ni. Rinci je. Dia licin, bola tu licin je. Bila bola tu licin, bila orang sepak, angin tak dapat nak lalu betul tau. So tu bola tu macam knuckle. Bola tu banyak problem kat keeper tu. Keeper banyak komplain pasal bola tu. Alright. Apa bola bola ni? Bola ni. Bola saya kena tengok. Minta maaf guys. JABU Masa tu LANI. yang waktu Folland tengah perform World Cup 2010 kan? 2010 lah ya. 2010. 10. Okay, I see. Cantik bola dia. Bola ni memang kontroversial lah. 2010 ni. Ini Afrika. 2010 lah. Afrika. Yang waktu ni lah Folland gol banyak dia sepak dia baju luar. Banyak bola gila knuckle lah. Banyak gila knuckle. Okay, so pasal bola lah. First sebab minat bola dia. And then waktu 2006 ni sebenarnya waktu kita awal-awal sekolah menengah. Waktu tu lah aku rasa waktu kita betul-betul minat bola. Kemuncak lah. Waktu kemuncak lagi kita macam betul-betul tengok bola. Sekolah kita tak tengok lagi. Sekolah kita tengok je sekolah menengah ni hype dia lain. Macam tu baru kita macam dengan plus ada majalah lagi. Sebab tu lah. Waktu peak aku tengok bola awal sekolah menengah. So dalam 2010 tu kita dah form 5 dah. Dia best juga 2010 pun best. Tapi aku rasa aku prefer 2006 lah. Dia bila kita kata bola kan, bila kata World Cup, setiap tahun setiap World Cup dia mesti ada vibe dia tau. Betul. Saya boleh cakap vibe World Cup yang saya tak boleh lupa 2006 lah. 2006. Controversial lagi. Saya paling tak boleh lupa vibe tu yang Jerman menang lawan Argentina. Ya. 2000 apa? Yang Maradona AJ Mula tu. Tu suku air lah. 2006. 2006 dah Jerman lawan Argentina ada juga rasanya tu suku. Yang Goze menang, yang Goze. Bukan. Okay. Goze minat goal winning. Ya. Itu 2014. 14 itu final yang paling, sebab saya itulah first final yang saya tengok. Ya Goze ya. Tapi bila kita kata vibe bola, kurang lebih okey lah. Lebih suka tengok vibe bola ni dekat mana? Rumah ke, kedai ke, ataupun tengok seorang-seorang? Mamak kan? Tapi beza tau. Mamak sekarang dia pakai TV gantung je. Saya tak tahu lah you all yang mana yang tengah tonton ni kan. Adakah korang suka tengok TV gantung ke, ataupun zaman you all ada ke tidak skrin putih? Saya macam saya suka skrin putih. Tak clear. Tapi yelah zaman tu tak clear lah. Cumanya vibe dia boleh buat gaduh.
Lain macam. Sekarang pun ada je buat skrin tinggi, cuma tak banyak ah. Tak banyak lah. Semua Banyak pakai TV besar je. Betul tu? TV gantung tu. Alright. Tapi okay, saya nak tanya. Kan cikgu kita kan suka tengok kat Mamat kan. Waktu final World Cup yang sebelum 2022 ni, cikgu tengok kat mana? France lawan Argentina tu. Cikgu tengok ke tak tengok? Saya rasa saya tengok. Tak tengok? First, Tengok. dekat yang Qatar ni Qatar. Kata tu lah yang Qatar Mbappe hat-trick tu. Okay, itu tengok mana Rasa macam tengok Mama. Tengok Mamat. Tak ingat. Kalau Tak ingat lah. Tu bagi saya final yang paling gila sekali lah. 3 sama Mbappe hat-trick. Ya. Last minute goal. Last minute Martinez save. Ya, Kolomoni kan. Kolomoni Kolomoni yang 1-1 lah. 1-1. tapi kan, kalau tanya saya kan, World Cup ni sebenarnya saya lagi rindu zaman sekolah. Betul lah. Tak tahulah, saya rasa zaman sekarang satu, saya boleh cakap kalau you perasan, vibe World Cup ke, vibe Europe ke, dah tak macam dulu punya vibe. Ya. Dia ada vibe dia, tapi dia tak macam, kalau dulu siap ada macam pesta bola, ada event bola. Dulu semua syarikat, semua kilang keluarkan produk yang mengenai dengan bola. bola. Ya dia advertise pasal bola juga. Merchandise bola. Ya. Bersepah lah, tak payahlah cari sampai 7 kedai. Kalau air semua air mesti ada. Air tin bola semua. Bola. Ada, bukan tak ada sekarang, tapi dia dah tak kurang. jadi rare. Dah sangat kurang. Kalau dulu saya ingat lagi Pepsi ke Coca-Cola ke, maaf dia mesti ada macam pemain-pemain. Paling popular dulu Pepsi lah. Pepsi bab bola ni macam-macam poster. Dia akan buat iklan, dia akan buat khas lah. Kadang-kadang dia ada iklan panggil pemain-pemain nak main dekat tengah padang. Kalau tanya saya lah, cumanya mungkin lah satu, saya boleh cakap, tak tahu you punya pendapat 2026 ni too much controversial. Betul. Sampaikan dia dah menjadi impact yang Kau tak minat lah. orang tak berminat tengok. Sebab dia yelah, bila cakap pasal dulu kan bayar, sekarang tak bayar. Tapi mesti ada kaitan dengan politik punya lah. Tak ada buat apa lah. Something like that lah. Tapi kalau awak tanya dengan saya, ramai orang bembum tentang FIFA 22. Betul. Buat kat Qatar. Betul. But when you compare dengan this year punya, saya boleh cakap much better lagi Qatar. Ni bukan sebab agama Kita bukan cerita agama. Dari segi attitude, dari segi penganjuran. Even though dia punya perasmian pun, saya boleh cakap Qatar punya perasmian lagi grand. Walaupun ni pun grand, tapi saya tak tahu lah, saya lagi pun. Walau tak nampak kat stadium tu waktu perasmian tak penuh pun. Kosong. Bermain dengan Qatar. Walaupun kita tahu Qatar ni dia memang lubuk duit lah. Tapi tengok dia punya persiapan. Even though kerusi pun dia dah letak minyak wangi apa. Dia sebenarnya ada satu je beza. World Cup 2022 dengan sekarang ni, bezanya waktu dekat Qatar tu betul-betul nakkan diorang tak kisah pasal profit. Betul-betul nak. Diorang betul nak host World Cup tu betul-betul. Atau mereka ni diorang nak profit je. Something like that kita. Yelah, sebab masa Qatar tu tiket harga tak adalah mahal sangat. Waktu World Cup tiket beribu-ribu tu. Untuk group stage je pun. Sekarang ni. Saya ada baca tau. Ini bukan, ni artikel lah. Video saya lupa masa pembukaan yang Amerika lawan, tiket US dollar 3,000 lebih. US dollar. Itu baru first game. 14,000 lah kalau Indonesia. Kalau tanya saya sebab orang wawancara peminat dia. Betul. Peminat dia kata selamat menang 4-1. Berbaloi lah juga 3,000 beli. 3,000 US dollar, bukan 3,000. Kalau kali dengan kita, Ya, berbelas lah. lepas duit hantaran kahwin ni. Tak, betul. Kalau tanya saya, ni bukan kita cerita pasal politik ke apa. Tapi saya boleh kata much better Qatar punya penganjuran lah. Betul. Penganjuran Qatar, walaupun dia tengah panas, tapi tengok dia punya facility. UC ni panas. Dia kata dekat 40 kak. Betul kan? Ada tempat sampai 40. Betul. Tapi facility dia memang Facility dia tak ada satu lagi. Lagu-lagu dia pun saya rasa kena dengan Qatar punya environment. Betul. Kena dia punya lagu dia. Saya nampak itu boleh unite. Betul. Lagu tu unite. Lagu yang sekarang pun unite juga. Cumanya saya rasa untuk budak kan, sorry to say ada certain lagu dia saya rasa tak sesuai untuk budak tengok. Yang pink tu.
So ini pendapat saya lah. Ni personally saya sudut cikgu dan juga sudut citizen lah. Saya rasa budak boleh dengar, cumanya lirik dia tu kena baca betul-betul. Dia dah jauh kepada ni. Okay. Macam saya agak World Cup sekarang ni 2026 ni, diorang dah bukan buat World Cup untuk sukan tau. Diorang buat untuk duit. Betul. Buat lagu tu bukan macam dengan lagu-lagu yang 2026 ni. Mana dia kena-mengena sangat dengan World Cup. Betul. Diorang nak buat untuk orang dengar, Commercial. Betul. Betul dengan banyak lagi isu, dengan ada player ref tu tak dapat masuk. Somalia. Ref Somalia tu tak dapat masuk. Betul. Lepas tu Banyak isu, banyak gila. Player Iran tu kalau nak main kat US, diorang kena flight same day. Balik pun same day. Sebab kalau tanya saya, dia lebih kepada fokus pada sesuatu lah. Dia macam dia macam orang ramai je orang kata, kalau bahasa Inggeris diorang kata game's gone. Game tu dah tak ada. Diorang dah tak ada passion tau. Passion untuk bola. Sekarang datang untuk main dah habiskan. Tapi itulah, itu kita cerita dari penganjuran lah. Bila kita bercerita pasal World Cup lah guys, mesti kita akan ada tumpuk negara. Okay. Mungkin ada orang kekal pada negara dia dan setia every each World Cup. Ada orang tak, dia tengok pada pemain ataupun main sekarang. Sampai main sekarang. Okay, kalau Iman pilih negara mana? Okay, saya dulu kini yang mana? Saya pakai je Jepun. Saya tak minat apa ni. Saya pakai ni sebab ini je lah baju ni saya ada. Baju negara ni saya ada. Saya sebenarnya dari dulu saya minat Belgium. Dari dulu gitu. Seberapa lama dulu? Sejak bila? Sebab Belgium saya boleh kata baru beberapa tahun. Sejak bila? Lukaku. Lukaku lah. Oh, lah kakak. Sebab saya minat Belgium. Sebab dulu masa saya sekolah rendah dulu, saya ikut abang saya. Abang saya minat Chelsea. Saya pun minat Chelsea. Dan masa dia Chelsea, dulu kan Tottenham dulu. Waktu saya bocah je. Waktu tu saya tak tahu betapa teruknya Chelsea. Tak setia lah guys. Tak, masa tu abang saya ni dia punya footballer yang nombor 1. Memang dia akan minat sampai gila-gila. Eden Hazard. Saya pun tu bila abang saya minat Hazard, saya pun minat Eden Hazard. Bila abang saya main FIFA dengan saya, dia selalu pakai Chelsea, dia selalu pakai Belgium. Saya tengok, Belgium ni not bad kan sebenarnya. Sampai ke saya dah hafal lah semua line up dia sekarang. Yang zaman dulu Nainggolan, Chadli, tak boleh nak cakap lah. Diorang punya backline satu back Vertonghen dengan Adebayor. Vertonghen Tottenham lah. Adebayor pun betul kan. Adebayor pun Tottenham juga. Tapi tak nafikan lah, Belgium memang 5 star, down to up. Tapi saya minat Belgium purely sebab Hazard lah. Okay, faham. Maksudnya personally boleh menjadikan negara dan kelab minat lah. Sama. Okay. Sampai sekarang apa Belgium? Sampai sekarang pun Hazard tak ada lah. Sekarang minat tu ada sikit lah, tapi dah tak hardcore lah. Sekarang lebih pada apa? Sekarang tak ada sangat lah. So still Belgium lah. Still Belgium. Sekarang saya nak Portugal je, tapi purely sebab CR lah. Okay, itu kita boleh cerita lagi satu tajuk yang menarik tu. Sebab ada 2 game yang saya rasa kita boleh bincangkan. Okay, Latif. Dulu dan kini. Okay, untuk negara sebenarnya saya pun tak ada. Yang cakap Pakistan pula. Tak ada. Gerak. Tak ada negara yang betul-betul aku minat sebenarnya. Okay. Cuma aku start tahun berubah aku rasa. Okay. So tapi untuk sekarang ni Aduh. Untuk sekarang ni aku memang aku rasa aku suka England. Sebab and then Argentina. Okay. So antara dua, kenapa? Okay, aku kupas sikit lah dulu. Okay. England ni aku rasa macam musim 2 ni aku minat gila Harry Kane. Aku rasa dia memang Harry Kane tu. Dia dah bukan pemain Tottenham macam mahal tak boleh dia once Tottenham forever Tottenham. So aku nak dia menang untuk Harry Kane lah. Sebab Harry Kane pun dia dah tak ada piala sangat. So bagilah dia satu piala yang besar. So Harry Kane lah untuk England. Lepas tu dulu England kan banyak pemain Liverpool. Sebab tu lah aku suka England juga. Cuma World Cup ni Seko pun tak lekat sama Liverpool. Tak ada langsung. Tak ada. Ini Chelsea ada juga. Ada lah. Tapi line up Liverpool season ni siapa je England? Joe Gomez tu Joe Gomez tu kan. Mana ada starting. Mana dia play England Jones. Curtis Jones lah. Curtis Jones pun selalu dapat posisi. Curtis Jones selalu starting tapi dia tak lekat. So yang ada pemain Liverpool pun X lah, Henderson. Dia je.
So England macam tu lah problem dia. Sebab sebelum ni England kan ramai kat Liverpool. Betul, Liverpool ramai kat England. Lepas tu Argentina memang aku Messi pun minat Messi. Hai. And aku rasa Messi pun dia walaupun dah 4 musim dia keluar daripada Liga yang Europe kan, dia masuk Liga Amerika. Tu aku rasa dia punya gameplay dia Masih still solid. Masih tip top lah. Walaupun dia dalam Liga yang slow sikit kan, dia still power lah. Power tu. So aku tengok waktu dia lawan baru ni yang 3-0 tu, macam memang relax dia main. Dia pada ambil bola, lepas tu dia shoot masuk. Dia macam memang relax dia main. Dia tak ada pressure lah. Dia tak pressure. Dia tak dapat struggle mungkin tu. So Argentina lah. So aku rasa yang aku nak England pergi jauh, tapi aku rasa Argentina akan menang. So kau rasa World Cup ni Argentina menang lah? Argentina menang. Tapi aku nak England pergi jauh. Macam tu lah. Alright. Okay, cikgu pula. Okay, kalau tanya saya, macam saya cakap lah, saya dulu kini saya seorang yang setia kan. Firdaus kan memang nama setia. Tak, saya suka Jerman. Okay, satu dulu sebabkan Oliver Kahn dan juga Michael Ballack. Selepas tu ada satu zaman tu Jerman kalah dengan Spain final. Okay. Europe tak silap saya. Yang Torres itu separuh air. Ya, dia ada kalah dengan Spain. Dia ada kalah dengan Spain. Sama ada dia kalah Europe ataupun dia kalah kalah World Cup. Tapi saya rasa dia kalah Europe rasanya. Ya. Tapi ada satu zaman tu 2008 lah kalau Europe. Ya, betul. saya ingat lagi yang first dia main group, orang dah cakap dia mesti menang World Cup. Jerman. Yang dia kalahkan Brazil, dia main kat Brazil tu. 7-1. Dia kalahkan kat Brazil 7-1. Dia ada cerita sebenarnya. Kalah mati Itu kalah mati. Itu kalah mati. Itu quarter final kan? Ke Quarter. semi? No, bukan dia antara pusingan kedua ataupun quarter. Dia tak sampai semi. Tapi itu memang kalah mati lah. Kalah mati. Dia cerita dia macam ni. Sebab apa dia menang 7-1 tu. Tapi kalau tengok ketika tu, Jerman memang orang dah predict memang boleh menang. Dia ibaratkan datang padang nak makan je. Neymar pun tak main tu. Memang dia macam raksasa betul. Dia sekali dia boleh bantai, dia bantai. Even though yang ni pun 7-1 lah. Tapi ketika tu saya boleh cakap Jerman boleh mendominasikan World Cup. Beza dengan Spain menang. Sebab first game dia dah kalah. Ingat lagi. First game Spain dia kalah. Dia kalah. Masa dia menang World Cup tu. Orang tak expect dia boleh menang the World Cup. Betul dia kalah. Dia kalah. Saya ingat lagi. 1-0 rasanya ke berapa kosong. Orang macam Spain kalah. Alright, okay, back to the topic. Cerita pasal yang Jerman menang tu, memang nampak dia memang eager nak menang. Yang Brazil tu, saya baca artikel lah. Dia memang dia nak kalahkan Brazil lah. Tapi dia pun tak sangka dia kalahkan sampai 7-1. Sebab masa first half, tak silap saya dia dah leading berapa kosong dah. Dah besar dah. Ada besar. And then dia punya jurulatih cakap, main jangan terlampau agresif lah. Habiskan masa je. Ni main dekat Brazil. Bagilah muka sikit kat Brazil. Kebetulan Andre Sherrill dalam tandas. Dia tak dia dalam tactical tu. Masa first half punya briefing. Bila main, member tak bagi muka lah. Dia score juga. Itu 7-1. Oscar gol minit ke berapa dah? Itu adalah gol yang menangis. Itu pun aku rasa sebenarnya kan. New macam bagi je lah. Betul. Dan Brazil kata itu adalah kekalahan yang memalukan sangat untuk orang lah. Lepas ni Umar sendiri kalah. Tapi ramai kan injured waktu tu Brazil. So dia bagi alasan nak injured. So sekarang cikgu macam mana lagi? Saya masih lagi Jerman. Satu, saya suka baju dia. Baju dia clean lah baju. Baju tapi dia yang World Cup cantik. World Cup cantik. kena ingat dia beza tau. England pun putih. Dia pun putih. Tapi putih dia tu bagi saya putih yang menarik lah. Corak dia kan. Corak dia mana-mana World Cup pun baju dia memang menarik. Yang ni saya rasa dia ambil design ni macam design Retro lama kan. Dia retro sikit. Retro. Tapi Germany sekarang ni siapa star dia? Selain daripada Havertz. Harvard. Lepas tu Florian Wirtz. betul. Havertz. New. Siapa lagi? Ada beberapa lagi pemain. Leroy Sané. Betul, Sané. Musiala. Musiala Jerman Bayern. Jerman. Jerman. Kak, banyak je pemain. Dia siapa je? Jerman ada je beberapa. Tak sangat main. Keeper dia masih tu. Masih ni. Saya rasa ni last World Cup. Keeper nombor 2 nombor 3 tu memang ikut je lah aku rasa. Ter Stegen tu. Saya rasa ini last World Cup dia lah. Banyak je sebenarnya last buka. Ya. Banyak Lah, level tu dah. siapa je last buka? Sebab itu negara yang saya minat lah. Tapi guys, bila kita cerita pasal World Cup kan, saya rasa kan,
player-player last World Cup ni kan, kita akan rindu sebab apa? Dia punya vibe. Betul. Even though player zaman sekarang, Endrick ada, Mbappe ada, Haaland, Haaland ada, Lamine Yamal. Lamine Yamal ada. Tapi saya tak rasa vibe diorang ni akan bawa sampai diorang habis. Ya. Berbanding zaman yang Messi. Ya last sekali siapa? Modric, Messi. Modric, Messi, CR, Ya. apa siapa lagi? Neymar. Lewandowski. Lewandowski Ikut eh? last. Oh, ada? Eh, Poland. Dia Poland. Oh, dia ikut eh? Saya rasa Eriksen tak main aku. Edison Dah 2 kali jantung dah member. gantung put je saya sebetulnya. Kesian member. Jadi kalau awak tanya dengan saya, ni kira last World Cup untuk pemain-pemain senior. Ya, ramai. Player yang zaman saya juga waktu kita besar kan. Itu yang bagi saya agak sedih lah sebenarnya. Mila banyak player Kita rindu lah sebenarnya. Tapi yang paling dirindui memang dua tu lah. Legasi dia 20 tahun tau. Diorang bertahan 20 tahun tu. Okay sebenarnya. Saya punya perspektif sebagai peminat Ronaldo lah, kesian tu. Alright. Saya mengakui lah Messi lagi better. Betul. Dari segi achievement, dari segi skill, dari segi semua lah Messi lagi better. Okay. Tapi saya bagilah Ronaldo dapat. Saya tak boleh nak nafikan lah diorang punya rivalry tu lah. Kalau Ronaldo tak ada, Ronaldo tak wujud gitu tu. Messi takkan jadi macam tu. Betul. Saya boleh guarantee Messi takkan jadi tu. Dia tak ada eager. Dia tak ada. Memang Yelah, betul. kira bertuah gila untuk dua orang tu main dalam liga yang sama. Sedekat lebih main dekat liga yang sama. Betul. Memang gila. Memang rival game lah. Okay, kalau kita cakap Ronaldo or Messi ni pendapat saya kita ambil first game lah. Saya boleh cakap, walaupun saya pun minat Ronaldo. Okay, kita bagi disclaimer. Okay, untuk penonton, kita orang rekod ni hari Khamis 18 hari bulan Betul. 6. Masa game paling latest apa itu? Game Colombia. Game Colombia tu latest lah. Maknanya Portugal dah main first game, Argentina pun dah main first game. Jadi episod yang masuk ni adalah episod yang first game. First game. Awal. Jadi ini kita buat prediction from first game lah. But first game anything can happen lah for the last game. Okay, bila kita back to the topic kan, Ronaldo dan Messi, Junior kata saya melihat dua ni ada dua ikon yang berbeza tau. Kenapa berbeza Ratib? Messi dia nak kerja apa lagi? Betul lah. Apa piala dia tak dapat? Liga Super tak dapat lagi. Liga Perdana Liga Perdana Sumbangsi. Okay, bagi saya the big cup semua dia dah dapat. Dia dah dapat. Jadi Ronaldo pula the only cup yang dia tak dapat World Cup. Kalau tengok dari segi taktikal, Messi dan Ronaldo, Messi dia main seolah-olah macam ini main biasa je. Walaupun memanglah dia bersungguh. Sebab dia tak kejar yang dia dah tak ada beban nak Tak ada pressure kan. Tak ada pressure. Even though kalau awak tengok Ronaldo, dia kalau awak tengok ni pendapat saya, minta maaf mana peminat. Messi main memang untuk tim. Betul. Playmaker Ronaldo main memang untuk Ronaldo. Dia Ronaldo ni sejak dia umur 30 lebih ni, bila dia main je, tim tu kena main ikut dia. Betul. Kalau Messi, sebab kalau tengok game Messi, dia tak solo seorang. Betul. Dia memang bersama dengan tim. Itu sebab kalau awak tengok, dia tak ada pressure. Satu, dia dah ada piala. Satu lagi, mungkin ini adalah taktikal nak bagi peluang budak baru main. Betul. Walaupun dia still lagi score. Masterpiece mesti dia ni. Berbanding Ronaldo, satu piala ni dia tak dapat lagi. Satu lagi, dia main, Portugal main untuk Ronaldo. Ni from my Diorang kena ikut, diorang kena ikut playstyle dia. Sini main side view lah. Suatu game yang itu sebab game dia, walaupun dia touch 25 touch, tapi semua tak menjadi satu. Satu lagi teammate dia pun tak rasa dia ada dalam teammate Portugal tu rasa terbeban tau. Betul. Sebab diorang rasa ni CR punya last buka, aku kena tolong dia. Betul. Tadi ini point video kita lah. Untuk episod first game ni, saya boleh kata Ronaldo main for team. Messi main for team. Satu sebab dia dah dapat.
Yang kedua, dia memang nak bagi peluang pada tim dia. Ronaldo main, Portugal main untuk Ronaldo. Bagi kata Iman, you kena ikut size Ronaldo punya game. Budak ni budak-budak muda. Cek kita lah, zaman millennial dengan zaman Gen Z, dia tak sama dia punya ni. Macam mana pendapat awak? Betul. Setuju. Sebab apa? Memang okey lah. So Argentina ni so Argentina dengan Portugal Kalau kira player kita tengok pada player Portugal. Sedap tau. Aku rasa lah selepas tahun 2004 zaman Figo ni, ini paling solid. Betul. Portugal paling solid sebab Betul. Ada Juan Cancelo, midfield Joe Felix, Joe Neves, Neves, Rafaelio, semua okey, semua okey. Ya. Cuma aku rasa pada aku diorang terpaksa korbankan area dia World Cup ni untuk Ronaldo this time. Diorang terpaksa buat untuk Ronaldo. So benda tu takkan berjaya lah. Sama berjaya. Selagi Ronaldo rasa dia dia adalah striker utama. Betul. Bagi dia tak mampu lah. Dia tak umur mampu. 41, 42 tu. Messi masih lagi boleh gelecek. Messi umur 30 lebih. Ha. Dia umur 2 tahun lebih. Umur 2 tahun lah. Dia beza 2 tahun. Ronaldo, bagi saya Ronaldo, dia jujur katalah, dari segi branding dia hebat. Dari segi motivational dia hebat. Tapi dari segi gaming, even though Patrick Evra pun pernah bagi tahu dalam wawancara, dalam satu game biar MU menang, jadi Ronaldo dapat gol. Biar kalah. Biar jadi Ronaldo score. Jangan MU menang, Dia tak skor. Tapi dia tak score. Ini Patrick Evra sendiri pernah cakap. Lepas tu yang CR ni aku nampak lah, dia memang kita pun tahu dia punya game style gameplay dia memang guna kekuatan dia. Lari dia, finishing dia, badan dia, fizikal dia. Dia dah tua. Betul. Macam Messi, dia tak guna benda tu tau. Dia perlukan vision Dia guna otak dia. Dia banyak guna pass. Dia playmaker. Dia tak perlu guna fizikal. Betul. So CR walaupun kau fit, tapi fit umur 42 tak sama dengan fit umur 30. So dia Even though shooting Ronaldo pun tak berdentu macam dulu. betul. So maknanya kalau ekologi kau, maknanya Messi boleh main sampai bila-bila lah. Tak ada sampai bila-bila. Main lagi lama lah. Kalau dia tak ada lagi last World Cup one more time, Messi boleh main lagi. Yelah, sebab Messi tak Tapi saya rasa mungkin dia tak main dah. Messi pun dah umur dah. Tak nak ceritakan dari segi fitness dia tu. Tapi kalau tanya saya, kita tak tahu bola adalah bulat kan. Tapi kalau tengok first game, sasak juga Portugal macam ni. Kalau cerita pasal personality, aku pun suka CR lagi daripada Messi. betul. Dia nampak lagi okey orangnya Dia daripada ada Messi. pengaruh dia dan dia ada dia punya motivate dia sendiri. Itu sebab banyak mana-mana manager kalau tanya, Messi ada talent. Ronaldo ada strength. Messi ada ni. Ronaldo dia terpaksa work hard untuk dapat tu. Dua-dua bagus. Tapi still lagi orang kata Messi lah. Itu bukan kenapa kita selalu cerita benda ni? Sebab dia adalah rival. Ya. Bagi saya Messi dengan Ronaldo tu rivalry dalam sukan. Bukannya bola je. Sukan lah. Yang paling besar. Macam badminton lah. Dulu kita ada Lee Choo Wei, Lim Lian. Bagi kira macam tu aku Ronaldo dengan Messi still lagi better. Lagi rivalry Betul. yang besar. Itu sebab kalau satu iklan ada Ronaldo, sometimes mesti tak ada Messi. Macam iklan Nike tak silap. Memang lah. Yelah sebab Adidas. Messi kan Argentina Adidas. Itu pun rival besar juga. Jadi dia menjadi rival antara dua team lah. Dan Cikgu Ngatik rasa kan ada tak rivalry macam ni. Bagi saya takkan ada. Ada dong sebenarnya. Walaupun sekarang kan orang compare, orang buat rivalry Mbappe dengan Haaland kan. Bagi saya tak boleh. Tak sama. Sebab Mbappe tu gameplay dia macam CR. Haaland pun macam CR. Betul. Yang boleh compare kan mungkin Haaland dengan Yamal lah kot. Tapi Yamal dengan kontrol. Saya boleh cakap Messi jarang dengan controversial. Ronaldo zaman muda sedikit lah. Tapi tak adalah banyak. Macam yang tak payahlah, player-player baru ni banyak controversial. Betul. Bertukar-tukar sana dengan klub dan sebagainya. Jadi dia lebih kepada duit nombor satu lah. Baru kejaya. Sebab kena ingat Ronaldo dia mula daripada bawah. Budak-budak ni terus masuk Barcelona. Dia daripada kelab. Dia dah terus masuk elite punya kelab. Jadi okey, itu kita bukan kenapa kita nak comparekan dua pemain ni. Sebab ini adalah benda yang hangat diperkatakan. Baru je statement daripada status kawan saya.
dia post Ronaldo, gambar Ronaldo, lepas tu dia bagi tahu semua. Jadi beza dengan Messi dan sebagainya. Alright. World Cup ni saya nak Portugal menang lah. Kalau tanya saya, Kalau Latif, boleh lah, kalau tolong lah. kalau boleh saya pun nak Ronaldo. Kalau tanya saya lah, nampak macam tutup mata dalam keadaan gembira lah. Tapi Dek, walaupun kalau Portugal menang, bagi saya Messi still better. Cuma at least happy lah, okay lah, banyak balance lah. betul lah kalau orang cakap, kalau tidur tu tutup mata tenang lah. Tenang lah. Dengan seri ni rasa tak stres ke? Messi pula hat-trick pula. Yang member pula seri tak touch apa-apa bola. Messi tu pun 1 gol offside. Kalau tidak 4 gol itu. Padahal umur 30 lebih tu. Okay, cikgu nak Portugal menang lah. Tapi Kalau tanya saya nak Ronaldo menang. Portugal lah. Tapi cikgu rasa siapa yang akan menang World Cup ni? Kalau ikutkan negara, Kalau saya France. Bagi saya France menang. kalau saya boleh cakap Jerman. Bukan disebabkan saya minat dia. Underdog So Jerman tak ada, dia tak bising pun. Dia tak macam Tak ada. Sama juga macam Spanyol yang dia kalah first game tu. Tapi ketika tu player dia memang 5 star semua lah. Jerman first game lawan siapa? Menang ke? Dia menang 7-1. Lawan Cape Verde. Tapi yelah dia lawan negara tu, masa first dia masuk World Cup tu, Padang pun dia punya cuba dah menangis. Tapi yelah, boleh score juga tu. 1-0. Dapat gol sebiji. Cape Verde bukan Cape Verde. Cape Verde seri lawan Spain. Curacao. Saya rasa kali ni kan banyak negara yang pelik-pelik nama. Dah sampai 48 tim kan. 48 tim. Sebelum Patutnya 32 je. 32 kan ni. Tapi kalau tanya saya boleh puji lah. Dari segi pemain-pemain senior memang still lagi dia boleh main dalam first 11. Yalah, Modric semalam pun lama main. Modric pun perlu lah. First 11. Cumanya Neymar lah cedera. Dia terbawa pun sebab Tapi jujur macam CR ke? betul. Tapi jujur kata kalau ikutkan yang first punya announcement tentang list player, Neymar kan tak ada. Ya. Lepas tu dia umum lagi sekali tu ada umum. Saya boleh cakap Neymar, Ronaldo, Messi ni sebabkan pengaruh dia kuat. Betul. Apabila dia ada tu, orang lagi semangat nak tengok. Ya, betul. Sebenarnya tip Brazil punya pemain keluar seorang 2,000 pemain boleh macam dia. Memang selection tu memang susah lah. 2,000. Brazil macam tak ada striker je. Sebab yang game tu dia pakai Brentford ni striker yang botak kepala 20 tu. Yang Brentford kan. Tak apa mainnya. So siapa mana striker Brazil? Pedro Neto tak bagi. Dia tak bawa kan. Dia tak bawa. Dia even though Estevao pun tak. Richarlison ada. Richarlison Siapa yang main lah Brazil? Dia tak bagi. Richarlison tak ada. Ni yang Brazil yang Barcelona tu. Endrick lah dia. Endrick ada. Tak ada. Maksudnya siapa? Alah pemain Rafinha bukan. Dia flanker. Dia wing lah. Dia bukan top. Dia bukan nombor 9 lah. Dia flank. So dia tak ada striker yang sedap pun. Tak ada solid lah. Tapi kalau nak harap Neymar pun tak boleh lah. Satu cedera, satu lagi. Sama dia age is better. Tak rasa Brazil jauh. Aku rasa siapa yang akan menang? Rasa France. Ada macam aku cakap tadi. Aku memang rasa berat Argentina. Yang second France. Tapi aku nak England. Tapi kalau logik memang aku rasa Argentina dengan France lagi. So kalau kau tanya aku, England daripada zaman Gerrard lagi. Dulu lah kita semua power tu. Semua star. Dulu saya ingat lagi World Cup dulu. Okay, saya jujur kata England ni ada masalah satu je. Keeper. Saya tak dulu Joe Terry, Lampard, Gerrard, Ashley Cole, Roy Ferdinand, Gary Neville, Paul Scholes, Carrick, Beckham, Rooney, Owen. Pemain dia terlalu ramai untuk nak dia ni. Tapi still lagi lah. Dia kan dulu pernah kata, diorang kata sebab rival club tu, diorang ada Berbalah dalam tim lah. Diorang ada ego lah. Maksudnya ke mana? Maksudnya diorang masih lagi walaupun dia main dalam negara. Rival club. Alright. Okay, faham. Tapi aku rasa memang aku masuk Harry Kane lah. Sekarang aku cakap kalau lah Harry Kane masuk Liverpool. Tapi kalau dia selesa dekat ni menang World Cup kan, Harry Kane patut menang Ballon d'Or lah. Harry Kane patut menang Ballon d'Or lah. Walaupun UCL tak menang, tapi
Harry Kane tengoklah juga kat. Dia banyak lu gol. Dia treble kan. Ha. Treble. Banyak gila tu. Dia paling banyak gol. Dia 61 gol dalam Dia satu season. sayangnya dia Siapa je yang boleh dia buat? masuk klub yang besar usia tua. Ya, betul. Go. Betul. Apa yang cikgu sebenarnya? Betul. Masuk kelab besar umur tu. Usia tua. Mana cikgu nak kata Tottenham ni bukan kelab lebih besar. kurang lah. Dia klub besar. Dia klub Tengok besar. 3 Eropah kan. Ya. Allah. Dia kelab besar. Okay. Tak, dia kelab besar tapi Besar sangat. tak besar sangat. Ada lagi besar. Dia macam ikan kecil. Ikan Ada macam lah. ikan. Dia ikan yang besar. Ikan Tapi jerung lah. Bukan ikan Ada jerung. lagi besar. Bukan ikan jerung lah. Ada macam ikan jerung. Rupanya ada ikan paus lagi. Aku senang tau kita tengok game Harry Kane ni. Betul. Tapi musim ni aku tengok memang macam Rooney tau dia. Aku sedih macam Dia lagi perform waktu game dekat Bayern. Dia striker boleh main, wing boleh main. Dia bawah Defend gila kan. boleh Nampak main. dia kutip bola bawah gila. So aku cakap dia punya work rate pun tinggi. Kalau tanya saya, company dapat melahirkan dia yang terbaik lah. Ya, betul. Yang walaupun first company masuk Bayern Munich orang tak percaya. Daripada klub yang memang corot, dia ada kalah. Ya, betul. Gila. Tapi memang kemas lah taktikal dia. So, England pergi jauh. England ni. Tapi Argentina menang. Saya rasa France lah. France selalu banyak big name lah. Kan baru betul. dia menang 3-1 kan. France pun kuat lah. France tu France kuat. Mbappe, Olise. Jujur kata, walaupun Mbappe ni perangai, tapi dia memang laju. Itu kau tak boleh nafikan. Dia memang baru World Cup yang kedua kan. Dah top 5 lah goal scorer sepanjang World Cup ni. Dia 2018. 2022. Dia ketiga. World Cup yang ketiga. yang ketiga. Yalah 2018 dia menang kan. tak. Dia masuk final menang. Dia masuk final nombor 2. Hat-trick tu. Bagi saya, Dia dah power. Mbappe World Cup tu memang untuk Mbappe lah bagi saya. Memang gila. walaupun dia main klub sekarang, saya rasa tak berapa Tapi tak nak. Tapi itulah aku tak suka France sebab dia. Sebab dia nampak sangat besar kepala tau. besar kepala. So tak minat. Tapi Dia tak macam- boleh deny lah talent dia. Tak, masalahnya orang akan ikut cakap dia. Betul. Macam PSG lah. Betul. Pemilik dia siap bagi lagi green light, Kau pilih pemain. pilih pemain. Kau nak siapa? Kekalkan siapa? Tapi bila dia keluar PSG tu memang Kuat tu kau PSG. menang 2 terus UCL. Betul kuat tu. Kena pula dia masuk lah Real Madrid. Semua Tak ada pun kepala menang keras. langsung. Tak ada menang langsung apa-apa. Semua pula kepala keras. Itu sebab dia lantik Jose Mario. Tapi tahu kalau gaji first, kepala dia. aku rasa kalau first menang World Cup ni, aku rasa Dembele menang lagi Ballon d'Or ni. Kalau France menang dia pilih menang. So kena ingat Dembele menang lagi UCL. UCL. Aku rasa dia pergi. Orang treble tak treble eh? Tak sure. Tak sure. Dia, kalau tanya saya, Dembele lagi perform berbanding Tapi kalau kita cerita pasal UCL lah. Sepanjang UCL Barat Scalia lagi perform daripada Dembele. Betul. Cuma dia negara dia lahir kat negara tak dia, sepatutnya. dia negara Georgia kan. Georgia. Sebab dia negara tu. Betul? Siapa? Barat Scalia. Aku tak tahu sebut nama dia je. Ke barat Barat Scalia. Barat sekali betul. Aju tu. Sedap orang. Cuma yang negara dia dekat Georgia. Dia je lah. Dia macam Haaland lah sikit. Dia Haaland lahir- itu pun Norway kan first time masuk World Tapi Cup. Norway okey ke? Apa ada Odegaard ada apa Odegaard yang saya lah. lihat dalam dokumen. Tapi saya suka Norway punya starting masuk. Dia punya gambar poster tu Viking Viking. tu kan. Viking tu. Memang dia pun daripada asal pun Viking punya Norway keturunan kan. Memang cantik lah. Alright. So guys. Kalau tanya dengan saya, kau okey tak lagi ni? Sebab apa? Ini baru intro. Baru intro. Baru intro. Kak Eh, pandai. Ni baru intro. Masuk prediction. Jadi kalau you all nak tahu, ini baru part 1. Part 2 ini akan lebih hangat. Jadi nak tahu part 2, jangan lupa tonton kita dalam program mana? Cakap Pandai. Edisi World Cup 2020. Bye-bye. Jumpa minggu depan.